Innalillah. Pemain drum MEDITASI, Raja Azrian Shah meninggal dunia selepas rebah persembahan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pemain drum kumpulan rock meditasi, Raja Azrian, 57, dilaporkan meninggal dunia di Kuantan, Pahang, malam tadi, selepas rebah ketika menjayakan persembahan di Rock Festival Teruntum, Kuantan bersama anggota kumpulan meditasi yang lain. Abang kepada Allahyarham iaitu Raja Azman Raja Talib, 61, mengesahkan punca kematian arwah adiknya itu akibat K0 melaikasi jantung pada jam 10.58 malam tadi selepas pihak polis memaklumkan perkara itu. Dalam pada itu, menurutnya, selepas arwah adik rebah ketika persembahan, Allahyarham dibawa menaiki ambulans ke Hospital Tengku Ampuan Afzan dan diberikan bantuan pernafasan. Kongsinya lagi, berita pemergian Raja Azrian diketahui adik perempuannya yang menerima panggilan telefon daripada rakan arwah. Arwah adik ada masalah jantung ketika kali pertama dia dimasukkan ke Hospital Cyberjaya pada bulan lalu dan kemudian sekali lagi dimasukkan ke hospital sama kerana menghidap diabetes. Kali terakhir saya bertemu arwah pada Jun lalu di Hospital Cyberjaya. Apapun, saya sangat berterima kasih kepada Ben Meditasi kerana banyak membantu menguruskan jenazah adik ketika di Kuantan hingga sampai ke sini, Bangi, jam 7.30 pagi ini. Saya reda dengan pemergian arwah adik dan perjalanan terakhirnya dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, ibu saya terkejut juga bila mendapat tahu arwah adik sudah tiada. Ibu saya, Raja Amnah Raja Uthman, 86 tahun. Okey kerana sudah suratan takdir adik pergi buat selamanya meninggalkan kami sekeluarga. Selepas ini, kami adik-beradik lain yang akan bergilir menguruskan penjagaan emak, tuturnya.